Kali ni kita nak tunjukkan pula bagaimana anda boleh susun koleksi-koleksi Transformer serta Gundam-Gundam anda dengan teratur seperti yang ditunjukkan di belakang. Okey, cara yang boleh digunakan adalah menggunakan acrylic stand yang macam itulah. Tengok kan, kita ada acrylic stand yang buat macam style tangga kan. So kat bawah kita boleh letak yang kecil, tengah boleh letak yang tinggi sikit, kat belakang tu kita boleh letak yang besar-besar lah. Okey, so kat sini kita boleh stack banyak-banyak. Contohlah kalau yang terlalu besar, contoh yang macam motor Nucleus punya Gundam dekat sini kan. Kalau dah terlalu besar tu kita tak boleh buat apalah. Okey, dan selalunya kat bahagian atas sekali ni selalunya digunakan untuk letak kit-kit yang kurang diminati ataupun backlog yang sampai sekarang pun tak siap-siap lagi. Sebagai contoh Gundam Perfect Grade lah, sepatutnya boleh diletakkan di atas ni lah. Kat bawah sini pun tak penuh lagi ni. Tengok ni, banyak lagi yang tak dipasang lagi. Tengok kat luar ni, kita punya Prime One Studio ni banyak-banyak lah. Kita tak nak bagi tahu apa yang disimpan kat dalam sini. Lain kali kita buat review, korang tahulah apa yang kat dalam kotak ni.